Okey, perlawanan akhir acara kategori 40-50 tahun KBS Masters Game. Antara Jiboy menentang Fudin Kerinci. Kocong-kocong, Aizat Zaki servis yang pertama. First ball lantaran Syahir tinggi. Aidil terlepas. Bola itu mudah. Ini kalau orang komplain kat tak tahu dah ni Oi. Satu sama. Ahmad Izzat Zaki. Cross ball. Ada di situ. Pukulan mudah daripada Aidil. Apa yang anda saksikan ini adalah kategori 40 ke 50 tahun. Panjang gila, panjang ranger. Dua satu Pali cross. Satu first ball agak liar ke tepi. Ini adalah perlawanan akhir KBS Masters Games 2025 kategori 40 hingga 50 tahun. 1-3 Imran, sambungannya kepada Ahmad Izzat Zaki. Adakah ini satu servis panjang? Saya duga, tapi cukup panjang sampai keluar bola tu. Okay, kepada yang baru saja masuk, tolong share live ni sebab jarang-jarang anda dapat saksikan. Sebuah ke belakang, Ahmad Izzat tinggi. Panjang, pukulan itu atas kaki tetapi lantun keluar. Bekas pemain kebangsaan yang juga jurulatih pasukan wanita Malaysia sekarang ini. 2-4. Satu drop yang hanya mampu dizikirkan bersama-sama. Yang mungkin bunyinya InsyaAllah. Balik cross. Mencari pula Imran. Mana bola tu? Dia pun lupa mana pergi bola tu. Panjang. Blessing keluar. Satu ketika dulu masa muda-muda mungkin diorang ni boleh pukul dengan mudah lah bola macam tu. Tapi maklumlah dah mencapai status Masters ni. Jadi adakah Masters warga emas? Ini soalan besar. Masters ini berusia 40 ke 60 tahun. 35 kedudukan sekarang ini. Ahmad Izzat drop lagi ke belakang, cuba lockkan bola tu. Bola keluar. Angry Bird yang tak menjadi. Waalaikumsalam kepada semua yang baru saja masuk. Boleh tolong share dulu live ni supaya lebih ramai orang dapat menonton. 6-3. Balik cross masih lagi mencari Imran sebagai sasaran. Kalau kita lihat itu taktikal yang dimainkan, iaitu tidak langsung mengubah arah servis. Kerana bola-bola panjang hantaran lintang daripada Syahir ini membolehkan Pali cross memanjangkan bola tu terus ke arah sasaran 6 dan 7. 3-7. Waalaikumsalam semua. First ball agak liar. Terperangkap Pali cross, tak menjangkakan bola tu bola panjang. Tujuh empat. Ui, dia balas balik. Buah baru Buah baru namanya. Terima kasih pada Fazli. Ya, Pali cross. Siaran langsung. 4-8. Dia botak. Tapakan yang cuba dilakukan oleh Aidil nampak tak menjadi. Ketika ini pemain simpanan Renoir macam kalau aku tu mungkin itulah yang berada di dalam hati dia. Saya tahu apa yang ada di hati dia sebenarnya. Cuma saya tak nak tunjuk dalam kamera ni. Dia dekat tepi ni sebenarnya. Itulah siapa suruh tunjuk dia.
Orang suruh main, nak duduk reserve. Itulah. Lepas tu dia tepuk-tepuk tangan. Geramnya aku. Lepas ni kalau ajak pergi league, kalau alasan dia main, saya tak nak percaya lah. Malah. Saya nak report dekat Brother Long. Kata prestasi pemain simpanan ni kurang memberansangkan. Suruh Nuar masuk. Betul lambat. Orang semua suruh kata suruh Nuar masuk. Brother Usop pun suruh. Snap. First ball. Ada. Aidil. Blocking. Dia naik batal. Bontot kena net katanya. Bontot kena net. Pengadil. Ponggong pengadil. Ponggong. Bukan bontot pengadil. Senonoh sikit perkataan tu. Aduh, pengadil pun lah. Betul-betul. Memang Nuar habis semalam kerja senang je kerja dia. 9-6. Sap. Mengubah arah servis kali ni. Panjang pula. Terkena. Ball baik. Ada rendah sangat. Wah, batal lagi. Kali ni menjolok pula. Kaki melebihi. Sepuluh 7. Ball peha. Tarikan keluar. Saya boleh katakan bahawa perlawanan kali ini sangat tertumpu kepada kebolehan kedua-dua tekong. Dan kita tahu bagi kategori usia macam ni, kedua-dua tekong ni adalah antara yang terbaik, Polycross dan juga hijab botak. Brother M sudah pun masuk ke kategori yang berbeza sekarang ni. 7 untuk Fudin Kerinci. Lob lagi tapi dapat diambil kali ni. Itu cukup. Tapakan. Inilah pengadil paling tegas saya pernah jumpa sekarang ni. Memang langsung tak bagi can. Kaki lebih seinci pun kira. Macam ni lah pengadil kita suka. 51-60 selepas ini. Bro M kalah tadi separuh akhir. Polycross. Panjang kali tapi bola tak masuk. Walaupun tiada servis-servis laju servis kuda, tapi apa yang anda saksikan sekarang ini adalah teknik-teknik servis yang jauh menyeksa orang. Sebab bolanya ialah ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Kita ke depan jaga drop, dia lob ke belakang. Cari buah pinggang. Entahlah. Lapan 12. Drop lagi. Dinaikkan di situ. Dia gulung. Oi! Terlalu rendah. Kalau dulu, dia cerita dulu lah. Kalau dulu, kan. Dulu dapat. Pukul berapa baru habis? Bila mencecah angka 15 lah, boleh habis. Manalah saya tahu pukul berapa nak habis. Kan main-main. Bukan ikut jam. Coach Negeri 9. Ada di situ, agak jauh. Tackle yang tak menjadi. Pergerakan Syahid terlebih dahulu masuk ke arah kanan, tetapi bola pukulan panjang masuk ke sasaran 7. Sepuluh 12. Dua mata saja. Ini mungkin satu bola lele. Nyot, kan? Nampak tak? Sebelum dia servis saya dah tahu apa dia nak buat. Sebab tu orang tak nak ajak saya pergi game. Nampak? Tinggi tu. Kata tinggi tu ada tinggi. Main dekat mana kita di Presin 18R8.
Game Korea B tak ada. Sebab Korea B sekarang tak ada siapa nak ajak main. Saya dah malah. Saya nak bubar Korea B sekarang ni. Kecewa. 12-11. Satu mata saja terpisah. Wah, 12 sama. Daripada satu kedudukan yang agak selesa, kini kedudukan telah terikat 12 sama. Peluang untuk Puding Kerinci mendekatkan jurang, tetapi time out terlebih dahulu diminta oleh pasukan G-Boy. Pengadil adalah Dek Choi. Siapa benang? Siapa benang? Siapa pula benang? Ada orang jual benang ke sini? Perlawanan final bagi kategori 51-60 akan bermula. Saya rasa lah, kalau jangkaan saya, kalau game ni tak tie break, mungkin akan sekitar 12 suku. No 12.5. No saya rasa tie break. Jadi lepas Zohor lah agaknya, InsyaAllah. Okay, kita sekarang ni di 18R8. Kalau ada tengok sekeliling kami ni, memang cantik lah pemandangannya. Nampak sebelah ni ada tasik. Tasik macam tu. Tapi je lah, tasik ni tak boleh mancing tau. Kalau mancing ni ditangkap oleh perbadanan, joran anda akan dirampas. Macam tu. Dia hanya boleh tengok je. Nampak itulah kerja dia. Kalau siapa bawa air je. Bawa lah kuih pisang sekali. Lama tak balik Kulim. Lah, lama saya tak balik Kulim. Sebab Kulim tak ada siapa dah. Mak mentua saya ada kat sini kan ni. Killer baju merah siapa? Itulah brother Aidil, seorang arkitek. First ball baik. Hantaran sedap. Itu dia. Satu hadangan pula daripada panjang. Mata ke-13. Cubaan Aidil untuk mainkan saja bola tu tak menjadi. Kat mana ni? Di Putrajaya, Presin 18R8. 12-13. Balik cross. Keluar pula mata ke-14. Bayangkanlah angka 12 tadi kena lock. Selai demi selai dikejar. Dan 14 kini Matahir milik Puding Kerinci. Semakin hampir untuk mencapai kejuaraan bagi hadiah wang tunai bernilai RM2,000. Ya, dekat 18. Betul. 14-12 mata akhir. Ijat botak. Nyong. Dia mainkan lagi bola tu. Pali cross. Aidil tapakan. Belum habis lagi. (51-60) yang masuk final adalah Regu Abang Hamid akan menentang Regu Bongek. Regu Bongek ialah berada bulat gulung 24 jam. Masa ni pula lah, apa benda terlantai tu. Dia boleh nampak jauh-jauh benda yang halus macam tu. Menipu je kerja dia orang ni. Hari ni awak tidur berdiko berasap 13-14. First ball. Bola dia orang tak puas. Dia nak habiskan juga poin sampai ke sudah. 14 sama kedudukan sekarang ni. (14 sama. Mata ke-17 dicari. Dalam pula kali ni. Syahir hanya mampu menggiling-giling kepala. Sambil berkata siut betul lah. Saya harap G-Boy bawa masuk feeder Harapan Negara untuk main kejap lagi. Membalas pula sebelah situ. Yang kita boleh
kata itulah dia. Sudahnya berbalas-balas habis. Saya rasa kedua-dua killer setakat ni santai betul. Sebab baru dapat melibas pun seorang tak sampai pun 3 kali. Itu coach Antlers betul. Kasut yang dia pakai itu adalah milik John sebenarnya. Keluar kali ni. $16-15 Matahari. Giboy. Masih dalam mainan. Charge ball idea 1. Charge ball 2. Lepas pula. Allah. Aduh. Charge ball yang disia-siakan. Aduh. Tak pergi Temelur, tak pergi. $16 sama. Adakah ini satu semi gesekan? Alamak. Alhamdulillah katanya. 17-16.